Hai dan Assalamualaikum anak-anak murid cikgu. Hari ini kita akan membincangkan mengenai agama dan kepercayaan awal yang dianuti di Tanah Melayu serta bukti arkeologi yang mengesahkan kedatangan Islam ke rantau ini. Khususnya melalui penemuan batu bersurat di Terengganu dan Negeri Sembilan. Baiklah anak-anak, masyarakat di Tanah Melayu pada zaman dahulu telah mengamalkan pelbagai agama dan kepercayaan. Antara kepercayaan yang diamalkan termasuklah animisme, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama Kristian. Anak-anak tahu tak? Kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh dan makhluk halus. Kepercayaan animisme ini masih diamalkan oleh segelintir masyarakat di Tanah Melayu sehinggalah kini, di mana mereka mempercayai bahawa alam sekitar dan objek tertentu mempunyai roh yang perlu dihormati. Baiklah, seterusnya adalah agama Hindu. Agama Hindu dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Penganut agama Hindu mempercayai kepada kelahiran semula. Seterusnya adalah agama Buddha. Agama Buddha turut dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Penganut agama Buddha berpegang pada Jalan 8 Lapis Mulia. Seterusnya kita pergi kepada agama Kristian. Agama Kristian wujud di Tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis. Penganut agama Kristian mempercayai Yesus adalah anak Tuhan. Dan agama Islam. Agama Islam dibawa ke Tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama. Penganut agama Islam pula wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Baiklah, kedatangan agama Islam di Tanah Melayu berlaku sekitar abad ke-12 hingga ke-13 melalui pengaruh pedagang dan pengembara dari Timur Tengah, India dan Asia Tenggara. Ini dapat dibuktikan dengan bukti arkeologi kedatangan agama Islam di Tanah Melayu. Pertama sekali, kita ada batu bersurat bertarikh 13.3 yang ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Malah yang kedua pula, batu bersurat ditemukan di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan, bertarikh 1467 yang membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Secara kesimpulannya, animisme masih diamalkan sehingga kini. Kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam mewujudkan masyarakat yang menganuti pelbagai agama di Tanah Melayu. Manakala kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan British pula membawa agama Kristian ke Tanah Melayu.